everybody was talking about kuil haram, tanah wakaf ni, kuil nak dirobohkan, masjid nak dibina, all sort of narrative lah. Tapi I've been asking only one question from day one. Bagaimana tanah ni boleh dijual? Tanah di PKL dijual kepada Jekyll. How the transaction happened? Whether was it done above the board transparently? That they should investigate that first. That part first. That's one thing. They should investigate that thing first. Second thing, berapa banyak lagi tanah dalam KL yang dah dijual kepada Jekyll? That is another thing that the government should really go and dig. There was a PAC, I was reading about it. Banyak juga tanah-tanah dia ya yang telah dijual tanpa melalui proses yang betul. Tapi bahagian itu tidak pula dibawakan ke atas. Tapi mereka hanya fokus bahawa tanah ini telah jadi tanah haram. Dia sudah macam ni. Dan persepsi play that kuil ini telah dibina baru atas kuil haram. Which is very wrong. It's wrong. Tanah kuil tu dah ada berpuluh tahun. And then suddenly 2014 tanah tu dijual kepada Jekyll. Lepas Jekyll ambil alih, Jekyll nak buat masjid. But by the time when Jekyll bought the land into 2014, kuil dah ada kat situ. So it's not tanah masjid diambil untuk kuil. Dia sebenarnya kuil diambil untuk jadikan masjid. Tanah kuil, tanah wakaf untuk masjid. Betul. Tanah wakaf untuk masjid. So many people are confusing the entire thing lah. But again, Sudan, mereka berkuasa hari ini. Mereka ada access to all kind of resources. So they can make sure that rakyat hanya dengar apa yang mereka nak rakyat dengar. Rakyat hanya tahu apa yang mereka nak rakyat tahu.